Bot yang membawa warga asing karam, 7 meninggal, 7 hilang. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya PP Jaya. Kepada anda yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan info-info lanjut daripada saya. Okey, 2 hari lepas sebuah bot yang membawa 37 warga asing daripada Indonesia karam di kawasan Pulau Pangkor. Okey, dalam bot tu seramai 37 warga asing datang dan bot mereka telah karam. Okey, so daripada 37 tu 23 berjaya diselamatkan. Okey, jadi baki 14 lagi tu. Sehingga hari ini 13 Mei petang jam 6 petang ni, saya tengok di media sosial 7 mayat telah dapatlah. Okey, lagi 7 lagi tak dapat lagi. Okey, proses ataupun operasi mencari masih dijalankan. So setakat ini 23 berjaya diselamatkan dan 7 meninggal dunia sebab lemas lah kot. Dan 7 lagi belum tahu apa keadaan mereka dah hilang dalam laut tu. Okey, so saya banyak memberi nasihat, banyak saya memberi penerangan. Jangan masuk Malaysia mengikut jalan yang tak betul, ikut bot yang tak betul. Kita pun tak tahu bot tu ada lesen ke tak ada lesen, tak keselamatan tak tahu. Jadi korang ni ikut juga dengan bayaran-bayaran tertentu sebab nak masuk secara gelap. Okey, jadi apa yang difahamkan dalam media, mereka ni bertolak daripada kisaran kot daripada Indonesia dan akan turun di sinilah di Pangkor, di kawasan Pangkor tu. Dan mereka ni dikatakan akan diagihkan di beberapa tempat. Mungkin nak bekerja lah tu di Pening, Selangor macam tu lah Adalah beberapa tempat. Okey, jadi apa yang dah berlaku macam tu lah bila ikut suka-suka hati, tak tahu asal-usul bot tu, keselamatan macam mana, prosedur pengoperasian macam mana, korang datang secara tak betul, karam. Okey, bila karam akan berlaku kematian. Jadi kadang-kadang dia orang kata kami datang untuk mencari rezeki untuk anak bini semua macam tu lah. Tapi bila kau dah mati kat sini dalam laut, siapa nak jaga anak bini kau sekarang ni? Okey, sebab tu kita kata nak masuk negara orang ikut cara yang betul. Sebab kalau kamu ikut cara tak betul, kamu naik bot suka-suka hati, tak tahu apa yang akan berlaku, keadaan bot ke macam-macam lah, musim ke laut gelora ke apa benda ke, dan boleh membawa kepada keselamatan anda terancam. Okey, jadi salam takziah kepada mereka. Dan apa yang saya nak sampaikan kepada warga asing lain, patuhi undang-undang yang telah ditetapkan, ikut saluran yang betul, jalan yang betul kalau datang ke Malaysia. Okey?